Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menegaskan RTM bukan sekadar wadah hiburan, malah memikul tanggungjawab besar dalam mencorak hala tuju negara sejak penubuhannya pada 1946. Mendepani cabaran landscape global dan lonjakan teknologi kecerdasan buatan AI, RTM terus beradaptasi tanpa mengabaikan fungsi hakikinya sebagai penyiar nasional yang berwibawa. Tahun ini kita memandang 80 tahun ke hadapan. Oleh kerana itu, tanpa masyarakat, siapalah RTM, dan tanpa mereka, siapalah kita. Yang paling penting adalah apa yang dilakukan bukan mengenai RTM, tetapi adalah bagaimana kita membina negara, bagaimana kita bersama membina masyarakat yang sentiasa berevolusi sejak 1946 lagi. Beliau turut menggariskan strategi utama untuk memahami keperluan penonton demi memastikan impak positif berterusan pada masa hadapan.